ni untuk makluman, di bawah Kementerian Usaha dan Koperasi iaitu KUSKOP. Dia ada dua agensi lah. Agensi iaitu Suruhanjaya Koperasi dan juga State Koperasi Malaysia. Jadi Suruhanjaya Koperasi dia menguruskan koperasi yang ditubuhkan dan semua jenis perniagaan. Isu koperasi ini adalah lain tidak betul membantu koperasi baik yang baru atau yang dah lama ataupun yang baru nak dihidupkan balik. Tidak lain tidak bukan untuk memberi sikit panduan dan garis panduan dan juga ilmu-ilmu tentang bagaimana untuk mengaktifkan koperasi-koperasinya, jenis-jenis perniagaan dan juga peraturan-peraturan undang-undang mengenai fungsi ahli lembaga, bendahari, struktur. Banyak koperasi berjaya yang berkaitan dengan turisme ni, terutama di Selangor. Jadi kerjaan-kerjaan koperasi yang berkonsep turisme boleh dibawa ke Batu Pahat, khususnya Perak Sulong, Seri Gading, Batu Pahat. Kerana beberapa kawasan-kawasan pelancongan di Batu Pahat sedang ke arah itulah. Maksudnya macam kampus yang lurus, pantai Minyak Beku, banyak minyak beku, Segenting. Cuma kena ada sikit penambahbaikan sikit infrastruktur lah, dari signage dan arah tuju ke tempat penggunaan. Yang ini saya akan benda ni akan bincang bersama pada bulan Mei nantilah. Bagaimana kita akan naikkan khususnya Batu Pahat lah dan Perak Sulong, Seri Gading untuk naikkan pelancongan di domestik. Kemudian barulah ke federal dan sebagainya. Saya sedang bekerjasama dengan beberapa NGO, beberapa JPKK di Batu Pahat, termasuk dengan bekerjasama dengan Majlis Pendaruan Batu Pahat. Bagaimana kita nak bawa pelancong ada domestik atau luar antarabangsa ke datang Batu Pahat. Batu Pahat ni terkenal dengan makanan, surga makanan. Nasi biryaninya, nasi Pakistannya, nasi tomatonya, dengan otak-otak, sate, asam pedas ada pedas, ada tak pedas. Ada juga mi racun di Batu Pahat. Jadi dengan kriteria menu makanan yang ada di Batu Pahat pun salah satu tarikan pelancongan lah. Di Batu Pahat ni ada 25 aset warisan sejarah yang boleh kita wawarkan pada pelancong-pelancong lah untuk datang ke Batu Pahat. InsyaAllah ini dalam proses dengan NGO untuk memperkenalkan Batu Pahat. InsyaAllah kami merancang nak bawa kerjasama bersama Institut Koperasi Malaysia, IKMA dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. InsyaAllah akan kita usahakan di Batu Pahat bulan Mei nanti. Jadi saya minta mana-mana koperasi di Batu Pahat, Seri Gading, Perak Sulong, sama-sama kita menjayakan koperasi, anjuran bersama IKMA dengan Suruhanjaya Koperasi di Batu Pahat. Di sana kita akan dibuat urus sekali lah, kita akan buat forum dan juga penerangan-penerangan yang akan membantu koperasi yang ada di Batu Pahat, insyaAllah.